apakah wang gratuiti itu perlu dizakatkan serta-merta ataupun simpan dulu, tunggu setahun, cukup nisab, cukup haul, barulah keluarkan zakat. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah kerana dengan limpah dan kurnianya kita dapat bertemu sekali lagi dalam DSM dari Studio Mufti yang bersiaran dari tingkat 48 Komplek Tun Abdul Razak, Komta, Georgetown, Pulau Pinang. Saudara yang dirahmati Allah, kita nak bincang pada kali ini tentang zakat. Iaitu ada di kalangan kita yang apabila tamat perkhidmatan dia akan dapat wang gratuiti sebagai contoh. Jadi apakah wang gratuiti itu perlu dizakatkan serta-merta ataupun simpan dulu, tunggu setahun, cukup nisab, cukup haul, barulah keluarkan zakat? Itu satu persoalan yang timbul dan ramai yang bertanya. Sebenarnya saudara, perkara ini sudah pun dibincangkan dalam mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang seperti daripada buku Himpunan Fatwa Negeri Pulau Pinang. Saudara yang dirahmati Allah, saya nak baca tentang fatwa tersebut, iaitu fatwa mesyuarat khas Jawatankuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang bilangan 2 tahun 2019 telah membincangkan fatwa mengenai zakat al-malul mustafad. Apa itu al-mal mustafad? Iaitu al-mal al-mustafad ialah apa-apa pendapatan atau harta yang dimiliki dengan cara upah, ganjaran, pemberian, pindahan dan lain-lain pendapatan yang bukan berpunca daripada pulangan simpanan, pelaburan dan juga aktiviti jual beli. Jadi tuan-tuan, pengiraan zakat mal mustafad ni hendaklah mengambil kira keseluruhan pendapatan seseorang. Dia ada cara kira dia, kita nak sebut mengikut fatwa ni. Dalam fatwa dia buat satu clause ataupun gambar rajah mudah untuk dipahami. Yang pertama, tentang wang pampasan perberhentian sukarela, VRS. Macam mana nak buat ni? Nak bayar ni? Dapat saja cara kiraan dia serta-merta dikeluarkan zakat. Sebanyak berapa? 2.5%. Itu yang pertama. Yang kedua, wang gratuiti. Sebagaimana kita sebut, wang hasil selepas tamat perkhidmatan dapat wang gratuiti. Apakah diperlu tunggu setahun? Tidak. Mengikut kaedah al-malul mustafad ini, maka wang gratuiti yang diterima itu once diterima saja, maka dikeluarkan zakat serta-merta sebanyak 2.5%. Begitu juga yang ketiga, wang insurans nyawa yang tamat tempoh matang. Jadi yang pertama sekali kita tahulah, kalau insurans ni mesti ambil yang takaful. Jangan kita ambil yang konvensional. Jadi wang tersebut juga serta-merta daripada jumlah caruman pencarum sahaja jika cukup nisab. Kalaulah yang melibatkan konvensional, maka insurans nyawa tu boleh ambil wang pencarum saja yang dicarum. Yang keuntungan tak boleh. Kerana ia adalah riba. Sebab itu daripada awal kita sebut bahawa siapa-siapa yang nak ambil baik nama insurans nyawa atau insurans kenderaan, insurans apa sekalipun, ambil yang takaful, yang Islamik, sebab dia tidak berasaskan riba. Jadi penambahan yang dapat itu atas dasar tabarruk, tabarruat, sedekah, satu sistem tabarruk yang dilaksanakan boleh ambil. Tapi kalau konvensional tak boleh. Boleh ambil wang pokok saja, wang pencarum. Itu pun maknanya dapat kena terus keluar zakat. Tu kalau cukup nisab. Kalau tak cukup, kita campur dengan al-mal al-mustafad yang lain. Keluarkan 25%. Baik, seterusnya juga wang pampasan pengambilan tanah juga hendak dikeluarkan serta-merta 25%. Pembiayaan semula rumah, refinance, serta-merta 25%. Wang hasil jualan harta. Contohnya, jualan rumah sebagai contohnya. Maka ada ketunggu setahun? Tidak. Dipanggil mal mustafad juga. Kena bayar serta-merta daripada jumlah harga jualan. Kalau tak ada hutang lah. Kalau ada hutang, tolak hutang dulu. Kan? Kemudian 2.5%, bukan 25%. Zakat 25 je. 25% itu daripada jumlah setelah ditolak hutang berkaitan harta tersebut dan lain-lain hutang yang telah sampai tempoh bayaran. Mana saya terhutang, kalau rumah kita jual rumah kan, 400,000, 500,000, buang dulu, potong dulu hak kita hutang 200,000, peguam apa semua. Lepas tu berapa tinggal, maka kita teruskan bayar 2.5% zakat daripada kita dapat harga jualan
rumah tersebut. Itu disebut sebagai al-malul mustafad yang tidak perlu kita tunggu selama setahun. Begitu juga wang harta pusaka. Sekiranya mencukupi nisab, maka dikenakan serta-merta. Kita dapat duit pusaka kan, dapat 2 juta. Tu dia wang mal mustafad itu. Dapat 2 juta tu kita keluarkan 2.5%. Jika tidak mencukupi nisab dan pewaris mempunyai harta lain yang juga tak cukup nisab, maka hendaklah dicampurkan kedua-duanya. Dan apabila mencukupi nisab, bermulalah haul baharu. Itu dalam konteks yang tidak cukup nisab. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Begitu juga ada yang disebut sebagai wang ganjaran tamat kontrak perkhidmatan 17.5%. Juga dikenakan serta-merta atas semua jumlah wang yang diterima sebanyak 25%. Begitu juga takaful keluarga. Dikenakan serta-merta ke atas semua jumlah wang yang diperoleh sebanyak zakat 25%. Begitu juga wang kumpulan simpanan pekerja EPF KWSP. Yang mana wang caruman KWSP yang dikeluarkan diwajibkan zakat serta-merta kerana dia juga al-malul mustafad. Kalau yang tak patuh syariah, yang konvensional, maka dikenakan zakat pada wang pokok saja. Yang bukan yang tak patuh syariah itu tak kenalah dan tak boleh ambil pun kalau dividen daripada tak patuh syariah. Sebab tu kita nasihatkan hari ni dah ada pun EPF yang patuh syariah, akaun syariah, maka wajib umat Islam untuk menukar akaun konvensional kepada akaun syariah. Dan insya-Allah EPF sekarang sedang mengorak langkah untuk melaksanakan pembayaran zakat bagi pihak pencarum. Sekarang tak lagi, tapi akan datang. Maknanya, selepas ini, kalau mereka yang mencarum dengan syariah, insya-Allah diminta persetujuan, yang akhirnya akan dibuat ketetapan bahawa EPF akan mengeluarkan zakat bagi pihak pencarum. Lagi mudah. Tapi, apapun sekarang, pilih yang syariah dulu. Mereka yang belum lagi, yang masih lagi akaun konvensional, bersegeralah untuk melakukan kebaikan. Jangan terus kita terbelenggu dengan perkara-perkara yang tidak patuh syariah. Seterusnya begitu juga Lembaga Tabung Angkatan Tentera, LTAT. Jadi wang caruman LTAT yang dikeluarkan diwajibkan zakat serta-merta, dikira sebagai mal mustafad, iaitu sebanyak 2.5%. Begitu juga kalau orang saman malu dan sebagainya, ataupun bayaran percurahan tanah. Jadi dia dapat hasil tu daripada saman malu, dapat 20 juta, dikenakan serta-merta ke atas semua jumlah wang yang diperolehi sebanyak 2.5%. Jadi ada dalam konteks yang kita kata bahawa biasanya zakat ni dikenakan melalui cukup nisab dan cukup haul. Tetapi dalam konteks mal mustafad ni, dia tak perlu tunggu haul lah. Dia dapat saja wang tersebut, maka dia keluarkan terlebih dahulu 2.5% untuk membersihkan harta kita. Jadi maknanya harta kita akan diberikan kepada asnaf yang 8 dan zakat itu kita keluar kepada zakat Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang untuk diuruskan dengan lebih efisien dan berkesan untuk memastikan bahawa wang zakat itu diagihkan kepada 88 golongan asnaf yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Jadi bersegeralah kita untuk menunaikan zakat. Dan kita mudah-mudahan kita dapat fahami konteks al-mal mustafad dan seterusnya menjawab soalan orang yang tanya tentang wang gratuiti itu. Adakah simpan dulu setahun berbayar? Tidak. Jawapannya, ia dikira sebagai mal mustafad. Dapat saja 500,000, dapat saya 700,000, dapat saya 200,000, ikutlah banyak mana. Biasanya memang melebihi nisab lah, melebihi kadar yang diwajibkan zakat. Maka dapat saja kita terus keluarkan zakat sebanyak 2.5%. Mudah-mudahan ia dapat membersihkan harta kita. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.